Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 1 April dan kita akan meneliti carta euro serta pound bagi mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Semalam euro mencatat kenaikan ketara berbanding dolar Amerika Syarikat. Aset berisiko termasuk saham dan mata wang kripto menyaksikan peningkatan permintaan selepas satu lagi kenyataan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menyatakan bahawa Amerika merancang untuk menamatkan operasi ketenteraan terhadap Iran dalam tempoh 2 hingga 3 minggu dengan mendakwa bahawa negara tersebut telah mencapai objektifnya. Beliau menyatakan bahawa operasi itu akan ditamatkan sama ada perjanjian dengan Tehran ditandatangani atau tidak. Pasaran memberi reaksi positif terhadap berita ini. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa kenyataan serupa pernah dibuat sebelum ini dan keadaan sebenarnya tidak menunjukkan sebarang perubahan yang ketara. Malah penempatan aktif tentera darat Amerika di Timur Tengah menunjukkan konflik semakin meningkat bukannya menuju penyelesaian. Kenyataan Trump dilihat seolah-olah mengelirukan pasaran. Presiden Iran juga menyampaikan ucapan semalam yang menyatakan kesediaan untuk menamatkan konflik tetapi meminta jaminan tertentu yang menyebabkan penurunan kecil dalam pasaran. Namun begitu, ketidaktentuan masih tinggi kerana data menunjukkan konflik ini tidak mungkin diselesaikan dalam masa beberapa minggu sahaja. Tambahan pula, bermula 1 April, Iran mengancam untuk menyasarkan syarikat-syarikat besar yang beroperasi di Timur Tengah termasuk Google, Apple dan lain-lain. Oleh itu, apa yang boleh dilakukan adalah terus memantau perkembangan konflik tersebut. Bagi pound British pula, ia jatuh dengan ketara selepas kenyataan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer. Ramai menjangkakan beliau akan mengumumkan pakej sokongan baharu yang besar. Namun beliau hanya menyatakan bahawa bermula 1 April 2026, Kerajaan United Kingdom akan memperkenalkan beberapa langkah sokongan kos sara hidup untuk mengurangkan tekanan kewangan isi rumah. Langkah tersebut termasuk kenaikan gaji minimum kebangsaan, pembekuan caj preskripsi dan pengurangan bil tenaga. Oleh kerana pasaran menjangkakan sokongan yang lebih besar, pound British bertindak balas secara negatif walaupun penurunan tersebut kemudiannya diimbangi oleh kenyataan Trump. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tumpuan diberikan kepada data PMI pembuatan bagi Mac dari Itali, zon Euro dan United Kingdom. Semakan ke bawah boleh memberi tekanan kepada Euro dan Pound British, walaupun anggaran menunjukkan data akan kekal agak stabil. Selain itu, kadar pengangguran zon Euro bagi Februari turut menjadi perhatian hari ini dan dijangka kekal pada 6.1%. Di Amerika Syarikat, data yang akan diterbitkan termasuk laporan ADP National Employment yang menunjukkan pekerjaan sektor swasta berkemungkinan meningkat sebanyak 41,000 pada Mac selepas peningkatan 63,000 pada bulan sebelumnya. Jualan runcit Amerika Syarikat dianggarkan meningkat sebanyak 0.5% pada Februari, manakala PMI pembuatan ISM dijangka menunjukkan bacaan positif. Data yang kukuh boleh menghidupkan semula permintaan terhadap dolar dan memberi tekanan kepada euro serta pound British. Selain itu, pegawai Fed Alberto Mussolini dan Michael Barr dijadualkan berucap hari ini. Ramai pembuat dasar menyatakan semalam bahawa inflasi mungkin kekal tinggi sekitar 3% untuk tempoh yang lebih lama, menunjukkan keperluan untuk tindakan yang seterusnya. Namun begitu, isyarat daripada Fed masih bercampur-campur dan pasaran berkemungkinan memberi reaksi terhadap kenyataan yang akan dibuat oleh pegawai Bank Pusat hari ini. Dari sudut analisis teknikal, carta euro US dollar pada rangka masa 1 jam menunjukkan bahawa false breakout pada paras 1.1588 akan menghasilkan isyarat penjualan, terutamanya jika data zon euro lemah dan boleh menolak euro turun ke 1.1551. Penembusan di bawah paras ini boleh menolak pasangan mata wang ke 1.1516 dan seterusnya membuka laluan ke 1.1484. Pada paras ini, pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 25 sehingga 30 tips. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa pergerakan pasaran yang bersifat manipulatif ini boleh berubah dengan cepat sekiranya ketegangan di Timur Tengah meningkat, maka berhati-hati apabila mencari peluang pembelian.
Pembelian di 1.1516 dan 1.1551 hanya relevan selepas berlakunya false breakout. Sasaran kenaikan ialah 1.1588. Jika aktiviti penjualan lemah, penembusan dan pengukuhan di atas paras ini boleh memberi momentum kenaikan kepada euro dan berpotensi meningkat ke 1.1628 dan seterusnya ke 1.1667. Pada paras ini, penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran sekitar 25 sehingga 30 pips. Penjualan di 1.1628 dan 1.1588 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound British, tumpuan utama adalah pada paras 1.3262. Data United Kingdom yang lemah boleh mencetuskan false breakout dan menekan sterling turun ke 1.3220. Penembusan di bawah paras ini boleh menolak pound ke 1.3191 dan seterusnya ke 1.3162. Pada paras ini, pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran sekitar 25 sehingga 30 pips. Pembelian di 1.3220 dan 1.3191 hanya sesuai selepas berlaku false breakout. Dalam senario kenaikan, jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.3262, pound British boleh meningkat ke 1.3293 dan seterusnya ke 1.3328. Pada paras ini, penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 25 sehingga 30 pips. Penjualan di 1.3262 dan 1.3293 hanya sesuai selepas berlakunya false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.